Assalamualaikum warahmatullahi semua. Okey, trip kami bermula di wedding anak Bajiman. Terima kasih Bajiman jemput kami untuk memeriahkan majlis wedding ini. InsyaAllah kita dalam perjalanan menuju ke Kuantan. Daripada Kuantan kita akan terus ke Terengganu, dan daripada Terengganu kita akan terus ke Kelantan insyaAllah. Alhamdulillah, hari ini kami di Kuantan. Malam tu kami tidur di rumah Syabab. Terima kasih Syabab bagi pinjam rumah untuk kami menginap. Okay, so lepas breakfast kami berjalan-jalan di Pantai Batu Pelindung, Kuantan. Saksikan apa yang menarik di sini. Tak sanggup jauh dari dirimu, ku ingin engkau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya. Ya, inilah mercu tanda untuk Pantai Batu Pelindung. Ada batu betul gergasi. Yang mana batu ni memang dia macam ala-ala bentuk penyu, dan ditambah pula dengan corak yang dilukis dekat batu ni. Dia memang nampak macam seolah-olah seekor penyu yang sangat besar. Okay, sekarang kita berada di Gani Black, kelompok sagu bawang. Kita nak merasa keinginan kelompok sagu bawang ni. Ada proses dia, terus buat, terus goreng, dan terus kita nak makan. Boleh kita letak tu lah. Okey, kita akan merasai kesedapan kelompok sagu bawang ya. Dia bukan macam lepuk-lepuk biasa, dia lembut. Panas tertidik. Panas dah. Okey guys, kita jumpa kat Kelantan pula ni. Okey guys, pembuatan keropok sagu bawang ni dia hampir sama macam keropok, cuma dia lebih lembut dan dia tak dikukus ataupun tak direbus. Selepas dia proses membuat tu, terus dia goreng. Okey, tadi bawa ais jalan-jalan di taman permainan dekat Rumah Syabab, dan ini kami nak cacah lah. Nice kan? So siapa datang Kuantan jangan lupa untuk datang di Pantai Batu Pelindung ni. Bye. Hingga ujung waktuku. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai di Terengganu. Okey, di sini tak ada aktiviti sangat, cuma kami lalu saja, singgah makan, singgah solat. Itu saja aktiviti di Terengganu, sebab tujuan kami untuk terus perjalanan ke Kota Baru, Kelantan. كم عطيتك وش تبي وش تبي أكثر مبتعد والشوق بي والشوق بي أثر كم عطيتك وش تبي وش تبي أكثر مبتعد والشوق بي والشوق بي أثر وانت أغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر وانت أغلى من نظر عيني لا تعاند وارجع استغفر لا تعاند وارجع استغفر شوق قلبي وانت تدري به في الهوى لازم تداري به لازم تداري
قدام بيك كبار. كم عطيتك وش تبي أكثر، مبتعد والشوق بي أكثر، مبتعد والشوق بي أكثر. سامع شورك ولا جادل، كنت ظالم أو معي عادل. سامع شورك ولا جادل، كنت ظالم أو معي. Alhamdulillah kami dapatkan solat di Masjid Rusila di Marang, Kuala Terengganu. Ini masjid Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Rumah Tuan Guru sebelah masjid. So Alhamdulillah dapat sembahyang di sini dan singgah sekejap rehat dan kemudian kami terus perjalanan ke Kelantan Darun Naim. خفوقي عندك وداعه عالجفاه القلب ما يقدر. Kami juga tak lepaskan peluang berhenti di Masjid Habari di Jertih, Terengganu. Alhamdulillah. عالجفاه القلب ما يقدر. كم عطيتك وش تبي. Sekarang kita berada di Pasar Siti Khadijah. Pasar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Di sini antara trademark ataupun tempat yang wajib dilawati ketika datang ke Kota Baru, guys. Bukan saja kita dapatkan makanan, yang cuba kami cuba ni asam, asam Kelantan. Lepas tu banyak lagi makanan-makanan rare, udang besar, kurma yang pelik-pelik, dan macam-macam lagi yang ada di Pasar Siti Khadijah ini. So kalau datang KB boleh juga jadikan pasar ni kita datang pagi boleh breakfast, boleh cari apa-apa oleh-oleh untuk balik nanti. So inilah Pasar Siti Khadijah. Mari abang nak tolong terang pasar unik negeri Kelantan. Melayu, Cina, India juga siap pakai jaga seni warisan. Seterusnya lepas breakfast kami terus datang ke Kampung Kraftangan. Ini antara tempat yang memang wajib dikunjungi dan antara aktiviti yang paling best kat sini. Saksikan. Ibu negeri Kelantan nombor 1. Ya, ini aktiviti paling best iaitu mewarna batik. Sebelum kita warna, dia akan ajar dulu cara-cara nak warna batik ni. Sebab dia bukan warna macam biasa. Kalau tidak cantik kan. Combination dengan beberapa colour memang sangat best lah. Dan harga dia pun sangat murah. Dia ada ikut saiz kita nak dan bermula daripada RM10 kita boleh mewarna batik ikut kreativiti kita sendiri. Dia akan bagi colour semua lagi. Kita boleh duduk dan kita boleh mewarnakan kita semua. Okey, saksikan hasilnya. Tada! Baru boleh tahu serba sikit. Raja pun pernah jajah dulu.
antara benda yang jangan lepaskan peluang iaitu aiskrim kelapa. Dia acah-acah macam kat Thailand lah lebih kurang. Dan rasa dia memang sangat sedap aiskrim dia. Besar Siti Khadijah di tengah bandar terkena sudah. Tak mari sini meme tak sah, bagai murah banyak berdoa. Negeri Cik Siti Wekeme, banyak sungguh tempat comel di Kelantan. Pakar-pakar kita jaga kebersihan, pelancong mari pun kata comel. Ya apa dah rakyat Patah Timur, mari kota baru demo jangan bimbang. Muka boleh duk jaga keamanan, nak buat terjamin keselamatan. This is Kota Baru. Sekian dulu untuk trip episod pertama perjalanan kami ke 3 negeri. So saksikan video yang seterusnya untuk episod 2 perjalanan kami di negeri Kelantan Darul Naim ataupun negeri Cik Siti Wan Kembang. Saksikan.